Okay, Assalamualaikum semua. Dalam video ni saya akan tunjukkan cara macam mana anda nak aktifkan akaun Midas anda. Okay, supaya anda boleh claim PAXG. Okay. Jadi first kali pastikan anda dah ada Midas dekat akaun anda. Okay, minimum 10,000 unit Midas. Okay, kat sini saya ada dalam 18,900 unit. So cukup lah. Okay, bila dah cukup, okay, and then kita kena check juga pastikan anda ada Ethereum. Okay, so $5 pun dah okey lah. Okay, lepas dah ada dua benda tu, anda boleh pergi dekat Telegram kita. Okay, anda copy link referral ni. Okay, copy. And then, buka token pocket. Tekan dekat discover. Okay. Tekan atas sekali. Kita pastekan link tu. Paste. Okay, and then kita tekan go to website. Yang link color biru ni kita tekan. Okay, and then dia akan keluar macam ni. Kita just tunggu saja. Okay. Okay, and then dia akan auto detect Midas kita. Okay. Sebab minimum kalau nak activatekan kena ada 10,000 unit Midas. Okay. And then kita tekan register. Okay, kat sini kita just perlu tunggu saja. Tak perlu buat apa-apa, jangan tekan cancel. Just tunggu saja. Okay, sampai dia keluar macam ni. Okay, kita tekan confirm. Okay. Registration pending. Okay. Tunggu, okay. Sampailah dia pop up benda ni. Okay, kita just tunggu di loading sekejap. Okay. Bila dia dah keluar your referral link ni, okay, barulah anda dah ada account Midas anda. Okay. Jadi link referral ni anda boleh gunakan untuk share dekat kawan-kawan anda supaya anda boleh dapat reward lagi dekat dalam Midas ni. Okay. And follow saja step yang kita dah ajar. Okay. So sambil kita beli kripto, kita boleh dapat kenaikan harga kripto, kita boleh dapat PAXG, and bila kita share dekat kawan-kawan kita, okay, share benefit benda ni, mereka pun boleh dapat benda yang sama macam kita dapat. Okay. At the same time kita pun boleh dapat reward, okay, atas kita share dekat kawan-kawan kita. Okay. Okay, last but not least, macam mana kita nak claim PAXG? Okay, anda boleh tekan dekat atas kanan ni. Kita pergi ke dashboard. Okay, tekan dashboard. Okay. Kat sini dia ada detail-detail dia. Okay, and then kalau kita pergi dekat sini, okay, setiap hari nanti kita akan tengok reward goal kita. Okay, cuma saya bagi tahu siap-siap, unit supply Midas ada 100 juta unit saja. Kalau anda pegang unit supply Midas lagi banyak, lagi banyaklah anda dapat goal ni. Sebab apa? Sebab dia based on transaction volume. Okay, sebab setiap hari orang berjual beli kripto Midas ni. Okay, so daripada orang berjual beli ni, sebahagian fee daripada benda ni akan pergi kepada komuniti balik based on berapa banyak Midas yang mereka pegang. Lagi banyak mereka pegang, lagi banyak portion yang mereka akan dapat. Sebab benda tu dia akan dibahagikan kepada komuniti-komuniti mereka yang simpan Midas. Okay. So makin banyak anda pegang Midas, anda simpan Midas, makin banyak portion yang anda akan dapat. Okay. So itu saja. Assalamualaikum.